Selepas semalaman di Padang, jom ikut saya ke destinasi seterusnya. Orang kata kalau dah jejak kaki ke Padang, rugilah kalau tak teruskan perjalanan ke Bukit Tinggi yang terkenal dengan keindahan dan sejarahnya. Lazimnya pelawat bersama pemandu pelancong menaiki kereta, van atau bas ke Bukit Tinggi dan singgah di beberapa destinasi menarik di sepanjang perjalanan. Dalam perjalanan ke Bukit Tinggi, saya berhenti seketika menikmati satu daripada tarikan semula jadi yang cukup popular, iaitu air terjun Lembah Anai. Ia terletak betul-betul di tepi jalan utama, mudah diakses dan sentiasa menjadi lokasi wajib untuk bergambar. Sejuk dan nyaman. Airnya mengalir jernih dari Gunung Singgalang dari ketinggian 35 meter. Terkena percikan air terjunnya pun saya dah rasa segar bugar. Cuti-cuti sempoi. Kalau teringin nak terjun, silakanlah. Saya juga sempat meluangkan masa seketika di Danau Singkara. Ia danau atau tasik semula jadi kedua terbesar di Indonesia selepas Danau Toba dengan keluasan 1000 hektar dan terbentang sepanjang 21 kilometer. Nelayan tempatan masih menggunakan sampan tradisional menangkap ikan bilik, ikan daripada spesies istimewa yang hanya ada di danau ini. Danau ini juga menjadi satu daripada tumpuan anak-anak muda bersantai dan berenang. Hajat hati nak juga berenang, tapi masa tidak mengizinkan. Dalam perjalanan menuju ke Bukit Tinggi, saya singgah di salah satu destinasi warisan budaya yang terdapat di Sumatera Barat, iaitu Istana Besar Pagaruyung. Mari kita masuk cuti-cuti sempoi. Tiket masuk ke istana ini adalah RM21,000, kira-kira dalam RM5.40 untuk dewasa dan RM11,000 bersamaan RM2.80 bagi kanak-kanak. Istana Basar Pagaruyung, bekas istana diraja Kerajaan Pagaruyung, terletak di Tanjung Emas, berhampiran Pekan Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Rumah gadang 3 tingkat ini berdiri megah dengan 72 tiang kayu syarat dengan sejarah. Ia sebuah istana binaan semula buat kali kedua pada 18 tahun lalu, selepas binaan asal pada tahun 1804 dan replika pertama pada tahun 1976 musnah akibat terbakar. Kini ia menjadi sebuah muzium yang menyimpan warisan dan menjadi tarikan pelancong paling terkenal di rantau ini. Saya sempat berbual dengan Pak Yosef, penjaga istana ini. Di istana macam maksud saya Negeri Sembilan tu, kita boleh tahu ada Istana Seri Menanti kan? Ya, Seri Menanti. So design dia macam ni. Istana Seri Menanti tu dia macam binaan asal istana kita dah pernah hancur dulu. Macam copy. Istana Seri Menanti Negeri Sembilan ya. Ya. Seakan-akan sama macam istana yang ada dulu di sini ya. Pak, kita boleh tunjuk lagi di mana? Boleh, Pak. Saya tengok macam-macam ada di sini Pak. Jadi Lebih 11 tahun berkhidmat sebagai pegawai informasi, Pak Yosef berkongsi kisah mengenai istana dan budaya masyarakat Minangkabau. Yang paling menarik minat saya kisah mengenai asal-usul nama Minang. Rupa-rupanya ada kaitan dengan kisah pertarungan kerbau. Jadi kalau bercerita tentang Minangkabau, saya beranjak daripada itu, bahawasanya Minangkabau itu merupakan sebuah etnis yang ada kat Sumatera Barat ni. Maksudnya orang Melayu kalau kita cakap macam tu, yang memang dalam kisahnya orang Minangkabau tu berasal dari kawasan kita. Dibuatlah dengan cara buat kesepakatan, mufakat, kita ada kerbau. So bila kerbau you menang, you can take our land. But bila kami menang, you can go away. So masa tu dia boleh sepakat. So okay, setuju.
masa dulu tu lawan kita dia macam really big giant buffalo, kerbau yang sangat besar. Dan orang berfikir masa tu orang Minang dia cuma kirim macam baby buffalo yang masih menyusui. So orang tertawa, ini melecehkan, ni macam mana nak melawan kerbau besar tu. Tapi di situ strategi dia orang Minang. Macam dia baby buffalo, dia buat dia lapar kan, dia tak diberikan susu, tak boleh minum. Biasa kita boleh tahu kalau kerbau dia berkelahi dia ada kepala, tapi baby buffalo dia not looking for the head, tapi dia kalau lapar dia cari perut. So macam baby buffalo tu pun dipasang macam tanduk besi dekat kepala tu. So dia tertusuk, kalah. Orang teriak, Minangkabau macam kerbau menang lah. So ada yang mengatakan asal kata Minangkabau tu daripada itulah Minangkabau. Selain melawat kawasan istana, pelancong juga boleh menggayakan pakaian tradisional Minangkabau yang disediakan untuk disewa. Ramai yang mengambil peluang bergambar kenangan, terutamanya pasangan pengantin baru. Dengan latar belakang seni bina istana yang gah, gambar pun terus nampak macam dalam babak filem epik tau. Molek banget. Dari kisah hebat Istana Basar Pagaruyung kepada keindahan pantai, disulami ketenangan danau, hinggalah menikmati sejuknya air terjun yang nyaman mempesona. Dan berkesempatan solat berjemaah di Masjid Raya Tersegam Indah serta menikmati keenakan rendam rajo-rajo. Banyak ilmu dan pengalaman dikumpul untuk perkongsian geng cuti-cuti Sempoi menerusi episod kali ini. Perjalanan saya ke Bukit Tinggi belum berakhir. Masih banyak lokasi menarik yang saya nak bawa anda. Justeru, teruskan bersama saya Nadine Nordin dalam Cuti-Cuti Sempoi.